Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika afdaltu birahmatika ya arhamar rahim. Doa ini akan sering kita bacakan pada bulan puasa sebelum kita berbuka puasa. Jadi kalau kata bulan puasa, mesti akan adakan pada lauk banyak, lauk pauk yang kita beli. Jadi sebelum kita nak makan tu, kita kena pastikan sumber makanan yang kita beli tu datang daripada yang halal lagi berkat. Sebab kita nak bagi ahli keluarga kita makan ni, jadi kita kena pastikan sumber ekonomi datang daripada sumber yang halal. Duit yang kita gunakan untuk kita beli makanan tu, pastikan daripada sumber yang halal. Kedai yang kita pergi tu, pastikan daripada kedai yang halal untuk kita beli makanan. Kerana kita nak bagi ahli keluarga kita makan ni, jangan daripada sumber yang syubhah ataupun sumber yang haram. Kerana Allah tidak akan menerima amalan mereka yang memakan daripada sumber yang haram ini. Kalau kata kita nak pergi kedai, tak salah di bulan Ramadan ini. Tapi sekarang kita tahu dengan teknologi yang sedia ada, bukan kata saja kita nak tengok kedai itu ada logo yang halal, tapi kita kena buat, kalau boleh, kita kena buat kajian sedikit tentang kedai yang kita nak pergi makan tu. Kita kena tahu daripada sumber mana yang mereka peroleh untuk mereka masakkan hidangan itu. Kerana kita nak pastikan ahli keluarga kita ni dapat makanan yang bersih, yang halal dan berkat. Jadi, secara kesimpulannya, dengan makanan yang berkat, yang bersih dan halal lagi, Allah SWT akan menerima amalan-amalan apa sahaja yang kita buat yang baik dan juga dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kita dan keberkatan dalam hidup. Itu yang kita nak. Assalamualaikum.